internship, apa punca apa yang membuatkan PAS panggil untuk highlight isu? Sebenarnya melalui jenah kesihatan PAS Pusat, kita concern terhadap isu-isu yang melibatkan gejala dalam masyarakat. Isu dada dulu tahun 1985, sebelum tahun 1985, punca HIV ni ialah dada, perkongsian jarum. Tapi mutakhir ni melibatkan hubungan seks. Jadi kita bimbang seks ni efek dia besar pada keluarga, zuriat dan sebagainya. Jadi kan itu kita ambil ini sebagai satu usaha yang kita mesti bersama-sama semua pihak lah untuk bantu. Disebabkan kegagalan kerajaan untuk menangani isu ini ataupun memberi fokus pada isu ini, membuatkan PAS panggil untuk ke depan dalam isu. Kerajaan tak sasaran 2030. Tapi saya jangka kalau kerajaan saja yang bergerak, NGO dan agensi lain tu bantu dia mempercepatkan usaha kita sebenarnya melangkaui lah. Dia tak kira kerajaan ataupun pembangkang dalam isu ni, isu kesihatan ni. Jadi kita ada kepakaran, tenaga-tenaga dalam PAS pun kita ada kepakaran-kepakaran kita yang kita rasa boleh bantu. Dan kita akan sebar luaskan grup ni, bukan saja di peringkat pusat, ke seluruh negeri-negeri, insyaAllah. Kita nak libatkan masyarakat. Kesedaran ni termasuk juga di masjid-masjid, khutbah-khutbah dalam perlu, kemudian pimpinan masyarakat perlu concern isu ni. Sebab dia dah jadi macam kita normalizekan menemukan. Jadi ini benda yang tak sepatut berlaku. Jadi itu serah kita lah. Okay. Soalan lain? Ada yang lain? Yang komen PKR tu, komen Ustaz kan berkenaan dengan pencalonan Nurul Izzah sebagai timbalan presiden. Oh, saya tidak ahli dia. Cuma bagi ini komen daripada PAS lah. Yang pertama, isu ni isu dalaman parti PKR dan kita pun tidak akan campur tangan banyak. Cuma penilaian kita terhadap apa yang diviralkan oleh masyarakat, dia akan timbul polemik soal keluarga lah yang seringkali dibangkitkan. Kalau presiden daripada bapa, timbalan presiden anak tu, itu yang diviralkan. Jadi bagi saya, pemilihan ni hak urusan parti masing-masing dan kita akan tengoklah macam mana. Betul juga macam dia habis sebut, kepala lain, badan lain, dia dua wajah berbeza. Mungkin ini di antara ketimbang OIB awak ketimbang negara ni. Saya ada komen tentang data PAS tentang pelaksanaan PRAC sekarang ni. Ubatan PRAC tu di kesihatan, tapi maksudnya kalau ikut statement ada ABCD kan. Jadi manakah abstinence, promosi tu dan juga pencegahan yang lain, serta psycho-spiritual approach yang bukan. Yelah, saya tengok kita usaha ke arah pencegahan tu macam mana kaedah dia, ada ABCDE yang telah disebut dalam teks. Tetapi kalau boleh lah, kita nak lebih utama daripada itu lagi. Bukan mengelak penyakit, tapi mengelak perbuatan. Behavior. Kita elak iaitu. Sebab jangan anggap bahawa bila tak kena HIV maka benda tu boleh. Tak apa, kita benar. Sebab tu penggunaan kondom sebagai contoh dalam ini mekanisme untuk elak daripada penyakit. Tapi kita kena ingat bahawa zina tu satu dosa besar. Jadi oleh kerana itu sepatutnya di situ lagi dimula daripada awal. Cuma bila dah kena macam mana, itu isu dia. Bila seorang tu dah confirm kena jangkit HIV, yang kita nak jaga sekarang ialah selamatkan klaim itu. Macam bomba lah, bila semua terbakar, bomba panggil, bomba tak padam yang terbakar tu. Dia tak, yang bakar teruk tu dia dah tak boleh selamat dah. Yang boleh selamat ialah sekitar tu, rumah-rumah yang belum kena api. Suami kena HIV, isteri dia macam mana? Ini di antara benda-benda pencegahan yang dibuat. Bukan makna kita mengizinkan, tapi mencegah jangan wabak tu bawa kepada keluarga dia, efek pada rumah tangga dia lagi besar kesan dia. Allahuakbar. Mungkin boleh PAS boleh komen sikit berhubung pelantikan semula Ketua Jaya SPM Encik Azam Baki, saya rasa
Saya jangka bahawa beliau tak disambung sebab dah berapa kali sambung. Kali yang ketiga. Dia tentunya kalau kita lihat seseorang bila sambung sampai kali ketiga ada sesuatu yang rasa pelik, dan inilah dikomen daripada masa, daripada orang ramai. Walaupun disambung setahun lagi, orang komplain tentang bagaimana selektif pendakwaan dibuat. Contohnya bila dia ni badan penyiasat ya. Polis, SPRM ni dia bukan badan kehakiman, dia bukan buat keputusan. Tetapi banyak kes bila suatu benda disiasat, seolah-olah yang disiasat tu dah dihukum, dipamerkan duit dia, diterima banyak ni. Jadi media orang ramai terus attack, sedangkan dia belum didakwa pun, baru di peringkat pertuduhan. Jadi saya fikir badan penyiasat kena lihat dia punya border sempadan dia. Jangan sampai dia masuk badan judisiari, kehakiman. Sebab kuasa menetapkan orang ni bersalah ke tak bersalah ialah mahkamah. Jadi oleh kerana itu saya fikir benda macam ni sepatutnya kita siasatan, dapat dapatan kita hantar ke penguasa negara. Penguasa negara buat keputusan nak teruskan ada pendakwaan, ada kes ataupun tak ada. Bukan kita dekat awal tu viral seolahnya orang ni bersalah. Sebab media sekarang ni, dalam keadaan media terbuka ni, fitnah gambaran tu sangat teruk dialami oleh individu tersebut. Padahal dia belum dibawa ke mahkamah, belum ada pertuduhan pun. Berbeza dengan kes dah tuduh, tengah jalan tarik, tu lagi teruk. Jadi saya ingat SPRN ke, polis ke, badan penyiasat, dia ada border sempadan dia. Bukan langgar sempadan seolah-olah orang yang disiasat ni memang bersalah. Jadi itu tambahan saya lah. Dengan sambungan saya fikir kajian pun dah buat keputusan, dan kita itu hak kerajaan lah untuk nak sambung tak sambung. Tetapi kita harapkan insyaAllah biar SPRM ni kita harapkan jadi institusi yang betul-betul dibawa telus, dan tak kira siapa, badan bebas. Bukan hanya bila pemangkang saja buat. Banyak kes yang tertunggak oleh siasat, kes yang berlaku di Sabah, kes sebelum ini, banyak kes lain. Bagaimana kes tersebut? Jadi itulah komen saya sikit. Mau biar abang nak tambah, biar abang ni suka tambah sikit. Okey, ada yang lain? Berhubung dengan JRS Sabah akan datang, adakah PAS akan bekerjasama dengan JRS? Kita sedang meninjau, kita dalam Perikatan Nasional, PAS komponen Perikatan Nasional. Cuma kita meninjau tentang gabungan muafakat politik. Memang kita kena perkukuhkan, saya dah beberapa kali bincang di Perikatan Nasional untuk memperkukuhkan Perikatan Nasional di peringkat Sabah. Tetapi kita akui bahawa bila lepas pilihan raya dulu, semua adu-adu yang menang atas nama Perikatan Nasional ni melompat parti bersama dengan JRS. Dan kita ada seorang calon adu PAS, adu lantikan. Adu lantikan tu dilantik sewaktu keputusan kita lepas pilihan raya. Sebab tu dia kekal dalam kerajaan. Dia tak boleh lompat lah, sebab dia bukan di menang atas parti. Jadi oleh kerana itu bagi kita hubungan dengan JRS sangat baik, tak ada isu. Dan pandangan saya lihat bahawa perlu kita lihat kerangka besar menghadapi pilihan raya akan datang. Tidak mustahil PAS mengadakan kerjasama dengan mana-mana pihak yang sedia menerima syarat-syarat kita. Termasuk UMNO. Saya rasa UMNO dah buat keputusan dia dengan DH. Cuma Sabah ni kita ada warisan, kita ada JRS, kita ada PN, Perikatan Nasional. Biasa ini kalau boleh kita wujudkan satu gabungan besar, itu lebih baik. Saya melihat perlunya kerangka ini, parti-parti semua, Perikatan Nasional, JRS, warisan, dapat diwujudkan satu gabungan untuk kita hadapi gabungan UMNO dengan PH. Tapi Datuk Seri, dalam masa yang sama, PKR juga sedang minta bersama dengan JRS. So dalam situasi ini, jika JRS sedia bersama dengan PH, maksudnya adakah PAS juga sedia bersama dengan PH? PKR dengan JRS, PH dengan JRS. Hingga setakat ni saya ingat dia tak ada kerjasama. Sebab yang attack JRS ni ialah PH. Jadi saya fikir
Yang saya nampak ialah akan ada paling tidak pun 3 penjuru atau 4 penjuru di Sabah. Dan GRS, bagaimana yang disebut oleh Haji Ji, dia akan bertanding secara solo atas nama GRS. Berarti kalau ada GRS, ada Warisan GAK Solo, ada PHBN GAK Solo berurusan nama, dan kita ada Ikatan Nasional, ada 4 penjuru sekarang. Jadi saya fikir kalau boleh kita lihat PAS bagi PAS lah, kita akan bincang dengan rakan kita bersatu untuk kita lihat semula gabungan di peringkat Sabah. Sebab Sabah ni kita kena ada gabungan kuat untuk bersama-sama dalam pilihan raya negeri ni, insyaAllah. Di tingkat PNC macam mana dah ada perbincangan tentang pengagihan kursi? Pengagihan detail belum ada, cuma rangka dah ada. PAS kita dah kena pasti skor 6 kursi yang akan kita bertanding dalam pilihan akan datang. Untuk calon PAS saja. Untuk calon PAS. Calon PAS mungkin kita akan guna logo kalau kita tengoklah gabungan mana yang akan kita bentuk nanti. Okey, terima kasih. Terima kasih.